Ceritanya harus bagus. Mestilah. Betul aku sekumpulan dengan Ehsan. Semua dia ada. Korang pula macam mana? Ini je. Dah buat tapi tak jadi. Betul juga. Lain daripada kawan-kawan. Aku buat sekejap je. Tak sabar je. Hai. Upin. Aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuahlah tu. Ayam goreng pun. Tak kira lah. Adik tu. Adik ni. Mari. Alah. Pilih saya. Makasih. Wah, dah beli dia. Harap-harap dia disayangi dan dijaga dengan baik. Masih baru. Mestilah disayang dan dijaga. Bila dah lama, dah mula rosak-rosak, tak pergi dulu. Ehsan, minta payung Daddy. Ehsan. Daddy? Kau tak apa-apa? Tak, aku belakang. Upin, Ipin, siapa lama ni? Baik. Bagilah aku. Bagilah. Dekil lagi ni. Selipak korang hanyut. Hanyut. Woi, jom kita. Jom. Ramai orang pun. Apa benda tersengat kat sini? Jom ambil wuduk. Tertentu, rasuahlah tu. Ayam goreng pun. Tak kira lah dalam bentuk duit ataupun barangan. Faham? Faham, apa? Ya, perangai itu beradab. Kalau tak ada kesabaran menunggu, pergi je makan tempat lain. Jangan nak marah-marah orang tak tentu pasal. Jaga adab. Betul loh, Pak. Tapi tak apa. Benda viral macam ni tak lama. Kejap je. Uncle, ABCD dah. Saya pun nak satu ABCD. Kak Ros belanja. Saya mau juga. Saya pun nak. Saya. Okey. Buat sedap-sedap ya, Uncle. Kak, Sibuk je. jangkitan virus tu macam mana? Untuk pengetahuan semua, pemilihan ni mudah sangat. Ceritakan tentang diri anda. Sedap. Punya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Dok.
Nak sambut hari jadi Ihsan. Dia mau persembahan badut. Tapi badut tak ada. Betul-betul. Kita orang cuba nak adakan. Oh, itu macam kah? Nyonya tahu mana nak dapatkan